Hari ni Bom berada dekat mana? Dekat bengkel Dr. Suspension. Tu, nampak tu? Dr. Suspension Kuantan. Pro expert tau. Owner dia Wan. Kita punya kenalan-kenalan jugalah. Hari ni juga kereta Myvi Hot Bom selalu bawa ni kena tukar spring dengan absorber sebab spring belakang dia problem. Sebab tu bila kita bawa kereta dia terlanggar lubang sikit ke ataupun tengah-tengah drive a long distance dia macam tak stable tau. So Bom pun pening kebetulan jumpa dengan owner dia. Jadi hari ni kira hari Jumaat paling bertuah untuk Bom. Sebab apa? Sebab owner dia sponsor Bom spring dengan absorber. Nah, kalau macam Myvi tu kalau ikutkan absorber dengan spring ni berapa harga? Kalau untuk spring ni kita pakai spring jenis Pro Expert kan. Okay. So yang Pro Expert ni harga dia dalam 330. Okey. Untuk 4 lah. 4 pieces. 4? Ya, betul. Depan belakang. 330. Tu itu dah termasuk upah pasang ke? Belum. Oh, belum. So kalau untuk upah pasang dia dalam 130 lah. 130. Jadi boh sendiri yang bawa turun apa ni spring ni guys. Dengan absorber ni. Boh sendiri yang bawa turun. Sepatutnya staff yang kena panjat. Tapi staff dia tak boleh panjat sebab hari ni dia pakai baju kurung. Ni Aina kena check lah spring. Aina check. Lepas tu Aina susun sini tak ada gambar. Tarik belakang. Staff dia memang macam tu. Kalau nak tukar spring, staff dia akan check lah. Sama ada barang tu betul ataupun tak betul. Ada Pro Expert ni. Lain macam Aina, awak memang tak pandai buka pasang ke? Tak pandai? Hanya bawa keluar je lah. Dia hanya bawa keluar saja. Buka pasang bukan kerja dia. Kata Pomeng, absorber ni dia dah tak berfunction, dia dah tak berfungsi dah. Sebab apa? Bocor. Tengok contoh. Okey, Bom tekan Okey, kalau kita tekan dia tak naik. Out terus. Out. Tapi kalau absorber yang okey, yang elok, kalau dia ni dia akan naik lah. So itu beza dia. Flushing. Yelah. Okey guys. Kalau korang nak tahu, dekat Dr. Suspend ni, kedai ni, bengkel ni, dia juga menyediakan untuk flushing aircon. Tapi bukan flushing saja. A sampai Z, apa saja jenis masalah aircon. Tapi menurut kata tuan bengkel, ada promosi flushing. Sesiapa saja di luar sana nak flushingkan aircon kenderaan dia, ada promosi. Kalau kat kedai lain saya tak tahulah berapa, tapi dekat sini sempena raya promosi dia RM98. Murah dah tu guys. Sekarang kereta sudah lawat, spring sudah okey. Terbaik Dr. Sus ni. Saya ucap terima kasih first kali kepada Wan Dr. Sus, semua staff-staff Wan, semua geng-geng yang ada dekat sini, terima kasih kerana servis layanan yang mantap, laju memang pantas gila. Orang Kuantan kalau nak tukar absorber ke apa sajalah, absorber, aircon, engine, saya sarankan boleh datang kat sini. Dekat mana? Dia bersebelahan dekat Reserve Pickleball ni, Jalan Padang Lalang. Kedai pun baru, besar. Terbaik Dr. Suspension Kuantan.